Right gang. Ni, special request lagi. Mi tom yum ekor. Betul tak? Oh, ngam-ngam. Rezeki dia. Hari ni saya tak tahu apa bila. Tapi hari ni ekor baru siap lembut. Memang lembut lah ekor. Ekor kita pakai pasar punya ekor Right. Satu. Tengok tulang ekor macam mana. RM20 ke? RM20 sahaja tom yum ekor. RM20 sahaja tom yum ekor ke. Masya Allah. Tambah mi, tambah inoki. Dia tambah mi dengan inoki tambah RM4 lagi. Jadi RM24 sahaja. Tom yum ekor, mi, inoki. Kalau korang nak makan nasi pun boleh. Tapi kena minta pedas baru sedap. Macam tu. So sekejap lagi saya tunjuk macam mana dia punya look dia tu macam mana. Berapa minit dah, Lik? 50. So jadi saya cakap dekat korang kena stay tune. Dan sekejap lagi saya akan tunjuk macam mana proses dia. Bye bye. Ni tom yum ekor inoki. Ni mi tom yum ekor inoki. Mi tom yum ekor inoki. Nampak? Susu nak bang? Brother, tak nak susu? Susu tak nak brother. Nampak tom yum ekor inoki. Tom yum ekor inoki. Nampak ke? Masya Allah, Masya Allah. So korang rasa macam ni macam konten sahaja ke? Okey, jom kita bawa Alip dekat customer tu. Jom kita bawa customer tu. Let's go, Alip. Ni brother ni. Brother ni kalau korang pasang dia makan tom yum apa brother? Giabok. Tom yum giabok, ekor semua dia custom belakang. Ni ekor. Ngam-ngam ekor ni. Ekor ni ngam-ngam rebus. Siap rebus. Mantap. Okey, jemput makan dulu. Baik. So, nak datang one corner. Boleh tak?